Hi guys, good morning. So hari ni hari kedua, kita nak pergi test dulu. So let's go. Itu. So guys, kita orang tengah breakfast. Hi guys. Tunjuk sikit makan. Okay, makan. Cepatlah tunjuk ke ayuan kau ni. Tak macam tu sebenarnya. Okay. Ada air kopi. Yes, jom. Minum. Minum. Panas tak boleh. Bentangkan daripada grup kami iaitu grup Baca and Group. First. Hi guys, so now kita orang tengah study sikit-sikit sebab sekejap lagi pukul 3 kita ada quiz. Tengok Aisyah tu. Okay guys, so now kelas kita dah habis. Bawa dia satu. Dah, sabar. Itu nak aku nak juga. Sabar. Tangan pendek lah. Ini. Itu. Bye korang. Teruk di muka. Aisyah takut dah agak dah. Pegang. Cepat ambil full storage. Bye satu. Bye. Dah. Hi guys. So now kita sambung balik vlog kita hari ni. Now saya nak pergi ambil makanan dekat kasur, dekat depan poli dengan diorang. Nampak tak kolam? So jom kita pergi ambil makanan. Bawa pergi kafe weh. It's roommate saya. Hai. Kucing aku dah. Di sinilah detiknya bermula. Betul. Di sinilah. Dan akhir. Kita dapat akhir dah sebenarnya. Arisha. Smile. Kita on the way ke Kamsis. Hai semua. So, saya take over Aisyah punya vlog. Senang kita orang on the way ke hotel. Biasanya Kamsis kan? Okay, so biasanya kita pergi Kamsis, sekarang kita pergi hotel. So guys, now pula kita orang order katsu hari ni. Yes. Dah lama gila tak makan. Seperti biasa. Yes. Isha dia tak makan, kenyang. So korang, apa yang nak cakap? Okay, view kalau dekat poli kan maghrib macam biasa. On point gila weh. Sunset dia. Korang tahu tak sejak bila ada macam ni? Sejak bila? Sejak saya masuk sini. Okay. Itu kat walaupun dia yang edit kat tolong. Dia cantik gila korang. Super cantik gila. So, jom ikut kita orang pergi hotel. Tak ada hotel. Tak jauh dah sekarang.